Azhar, Azhar tolonglah fikirkan sama. Takkan Azhar nak tengok Rin kalah dengan perempuan kampung tu? Ma, Arisa tu lagi 2 bulan je nak kahwin, Ma. Banyak lagi masa, Azhar. Sebulan ada 30 hari. Ada 720 jam, tambah lagi 3 minggu. Tapi, kenapa Mama tak suka Arisa kahwin dengan Akif? Arisa tu kan anak maklum, anak buah Mama juga. Sama juga macam Syirin. Syirin yang tinggalkan Akif, kan? Sebab Arisa anak Malia, aku tak ingin tengok keturunan Malia bahagia. Ini mesti dah kena hasut dengan Zaril. Azhar, Azhar tak ingat ke macam mana rasanya bila Zaril tolak cinta Azhar dulu? Sedangkan Azhar cintakan dia setengah mati, kan? Sebab itulah Mama sanggup pisahkan Ayana dari Zaril. Sebab Mama tahu anak Mama ni sayangkan Zaril lebih berbanding Ayana. Macam tu juga Rin. Rin sayangkan Akif lebih dari Arisa. Tapi, dia berpisah dengan Ayana sebab Ayana meninggal. Ayana meninggal sebab kemalangan, kan, Ma? Yelah. Masa tu kan, Mama tengah usaha nak pisahkan Ayana dari Zaril. Tapi, tiba-tiba dia mati. Jadi, lebih senanglah kerja Mama, kan? Tapi kalau Ayana tak mati pun, Mama tetap pisahkan Zaril dari Ayana. Demi anak Mama. Azhar, sekarang ni Azhar dah bahagia dengan Zaril, kan? Tapi Rin masih sedih sebab tak dapat Akif. Mama pun nak tengok Rin bahagia. Sebab Mama dah anggap Rin tu macam anak Mama sendiri. Azhar faham, kan? Habis tu, apa yang Mama boleh buat? Entahlah. Tapi Mama tak mungkin hampakan Rin. Sebab Mama dah janji dengan Rin. Yang pasti, Akif tetap akan jadi milik Rin. Dari kerana mata. Hey, kau jangan nak menghasut Azhar melawan aku. Hasut apa pula ni, Datin? Kau jangan nak buat muka sadinlah dekat sini. Selama ni, Azhar tak pernah melawan cakap aku. Tapi tah, apa benda kau dah hasat dekat kepala otak dia tu sampai dia dah banyak soal dengan aku sekarang? Datin, Azhar tu budak bijak. Dia pun dah besar. Dia boleh fikir apa yang baik, apa yang buruk. Kalau dia dah banyak soal dengan Datin, Datin jawab je lah. Kau ni nak cik pasal dengan aku, ya? Kau jangan ingat kau boleh pengaruh Azhar. Jangan masuk campur dalam urusan keluarga aku, faham? Tak ada kena-mengena dengan saya. Datin, Azhar tu isteri saya. Jadi sebagai suami, saya rasa saya wajib tegur kalau dia buat benda yang salah. Engkau ni malaikat ke? Ha? Kau nak hakikkan yang mana betul, yang mana tak betul? Aku cuma nak dapatkan hak Syirin. Apa yang tak betul? Samalah dengan Datin. Datin anggap saya ni macam hak anak Datin dulu, kan? Walaupun Datin dah tahu saya nak kahwin dengan orang lain. Kan? Kau jaga sikit mulut kau, Kau jangan ingat kau dah jadi milik Azhar, Azhar jadi milik engkau. Engkau bukan siapa-siapa dalam keluarga aku, faham? Abah, sekarang ni Abah kena tenangkan fikiran Abah. Abah jangan fikir apa-apa. Abah jangan fikir pasal anak-anak, pasal anak murid. Abah kena fikirkan tentang diri Abah tau. Abah ni kan pendidik. Kalau tak fikirkan pasal anak-anak, pasal anak murid, nak fikirkan siapa lagi? Iyalah Abah, tapi jangan sampai tertekan. Tekanan tu boleh menyebabkan kesihatan Abah tau. Nanti kenduri Kak Long tu nanti kita buat macam biasa je. Lagipun Kak Long pun cakap dia tak nak kecoh-kecoh. Pasal majlis perkahwinan Kak Long tu, Abah langsung tak bimbang.
Kak Long dah bertemu jodoh. Abah rasa lega sangat. Tapi kan, Bah, kenapa jarak pertunangan dengan nikah tu 2 bulan je? Yelah, dalam 2 bulan kan baik nikah je terus kan? Memang kena ada jarak ke apa, Bah? Tak perlulah ada jarak-jarak. Bertunang tu kan adat je. Yang penting syarat dia nikah. Kemudian halalkan hubungan tu. Itu yang penting. Akib hari tu pun sebenarnya nak nikah terus. Abah pun setuju. Kak Long je yang minta tunggu. Abah tak sabar dapat menantu Malia! 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 Mar. Datin, kenapa ni? Aku nak cakap dengan kau. Cuba masuk. Tak payah. Kau ni tak tahu serik ke? Tak tahu jaga anak? Datin cakap apa ni? Daripada engkau, anak engkau yang dah mati tu, sekarang ni Arisa pula. Seronok ke jadi perampas? Ha? Perampas apa ni lagi? Akif Zamani. Kekasih anak saudaraku, Shirin. Shirin? Ya, Shirin. Anak Abang Azlan. Mereka tu dah bertahun-tahun bercinta. Kalau macam tu, kenapa Akif tak pinang aja si Shirin tu? Sebab anak engkau yang tak tahu malu tu dah rampas dia. Datin, kalau manusia ni boleh dirampas-rampas macam barang, suruh aja si Shirin tu rampas Akif. Tak adalah kita bertegang-tegang urat macam ni. Tak ada faedah pun. Hei, kalau kau tak cabar aku pun, aku akan pastikan Akif kahwin dengan Shirin. Macam Zaril dengan Azhar. Kau faham?